Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang orang kampung biasa, dan apabila dia masuk Islam, Allah SWT angkat semua doa dia, dan dia menjadi salah seorang yang kaya raya, jadi hartawan. Dan satu hari dia ditimpa sakit, dan dia panggil Rasulullah SAW waktu itu, dan dia cakap pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, boleh tak aku nak infak hartaku 2/3 pada hartaku untuk jalan Allah?" Rasulullah SAW bersabda, 1/3 sudah cukup, itu pun dah terlalu banyak. Lebih baik tinggalkan anak dan isterimu dalam keadaan yang cukup daripada mereka menjadikan mereka miskin meminta-minta. Jadi tengok macam mana para sahabat dulu, walaupun mereka daripada susah kepada senang, mereka masih lagi memikirkan untuk tinggal pada anak dan ahli keluarga mereka macam mana. Dan kita hari ni Allah bagi dekat kita macam mana? Allah bagi akal fikiran untuk kita fikir, dan kita ada pilihan. Kalau kita tak boleh tinggalkan pada ahli keluarga kita nilai yang mana, kita sediakan takaful ni, InsyaAllah mudah-mudahan boleh bantu kau sikit-sikit.